Jika nak jadikan emas sebagai pelaburan, tuan-puan perlukan item emas yang lebih besar. Bagi pelaburan emas, item terbaik adalah 250 gram ataupun 1 kilogram. Persoalannya, kenapa dua item ini lebih sesuai dan terbaik untuk dijadikan pelaburan? 3 sebab utama kebanyakan pelabur pilih item ini. Yang pertama, harga per gram yang lebih murah berbanding item yang lebih kecil. Sebagai contoh, beli 1 gram hari ini nilainya RM612. Jika tuan-puan beli 1 kilogram emas pula, nilainya sekitar RM599,661. Jika nilai ini dibahagikan dengan 1000 gram, tuan-puan akan dapat harga per gram sekitar RM599 je. Kedua, kos gold premium per gram yang lebih rendah. Jika tuan-puan fisikalkan 1 gram, kos premiumnya adalah RM15 per gram. Kos premium 1 kilogram ini pula RM250. Nampak besar, tapi cuba bahagikan RM250 ini kepada 1000 gram. Kos per gram hanyalah 25 sen je. Sangat murah kan? Ketiga, spread value untuk 1 kilogram ini hanyalah 6% sahaja, iaitu spread paling rendah untuk emas public gold. Lagi rendah spread, lagi cepat tuan-puan untung dalam simpanan emas. Jom kita lihat contoh emas 1 kilogram ni. Pada 1 Januari 2025, harga 1 kilogram emas ini sekitar RM408,000. Hari ini 6 Ogos 2026, 1 kilogram emas yang sama nilainya dah pun cecah RM599,661. Jika tuan-puan jual semula kepada public gold, selepas ditolak spread value 6%, tuan-puan akan dapat bayaran sekitar RM563,681. Bermaksud, dalam masa hanya setahun 7 bulan sahaja, tuan-puan dapat keuntungan bersih sekitar RM155,681, iaitu sekitar 38%. Sebab tu, jika nak memaksimumkan keuntungan, gold bar 250 gram dan 1 kilogram adalah pilihan yang paling tepat. Jadi, jika tuan-puan berminat untuk miliki 250 gram ataupun 1 kilogram emas ni, boleh klik link di profil dan terus hubungi saya. Saya akan guide tuan-puan step by step sehingga jadi.